Adik kata anak yang baik suka bantu orang. Aku suka bantu orang tau. Contoh cuci pinggan, contoh basuh kereta raya, contoh tinggalkan pokoknya macam-macam lagi. Ibu bapa sangat memberikan peranan penting dalam mendidik anak-anak. Menurut Ibnu Umar, didilah anak dengan adab. Kerana kelak kita ditanya bagaimana kita membentuk mereka dan bagaimana mereka berbakti kepada kita.